Pagi tadi kita live pagi tadi, ada orang tanya, saya dah menopause doktor, boleh ke saya bersama? Boleh jawab tak soalan tu? Cuba Syahadah jawab soalan Dr. Azimah. Saya dah menopause doktor, boleh ke saya bersama? Kan? Saya dah menopause doktor, boleh ke saya bersama? Ada orang tanya. Cuba jawab. Dah ada orang jawab dah. Okey, bagus faham dah tu. Kalau you all selalu live TikTok Dr. Azimah, you all tahulah kan Dr. Azimah memang sangat menyokong hubungan suami isteri. Sebab kita nak tolak ni masalah penyondol, kita nak tolak ni masalah STD, kita nak tolak ni masalah bercerai-berai ni. Boleh kita buat live TikTok untuk suami isteri selalu bersama, selalu rajin, selalu semangat.